Okey geng, ni oxygen sensor untuk kereta Pro 2 Alza. Okey, yang warna hijau ni, yang ini untuk bahagian atas, dan yang warna putih ni, yang ini, yang banyak lubang-lubang ni untuk bahagian bawah. Ni geng yang lama punya. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okey geng, video kali ni saya nak buat short video. Okey, nak ganti oxygen sensor untuk bahagian bawah. Okey. Sebabnya ni lampu enjin dah menyala dah. Okey, hari tu pergi kedai, check, so memang oxygen sensor lah. Kenapa kat bawah? Sebab hari tu dekat atas dah tukar baru dah. So dah pakai lebih kurang dalam sebulan. Lepas tu ada pula ni lampu enjin menyala dan check memang oxygen sensor lah. So saya suspect bahagian bawah. So jom kita tukar bahagian bawah. Okey geng, untuk oxygen sensor bahagian bawah ni dia geng. Okey, yang ini untuk atas dengan bawah tak sama geng Dia punya oxygen sensor sama je lah. Cuma kabel dia ni, soket dia lain. Okey. Soket bahagian bawah dia besar sikit macam ni. Okey. Yang bahagian bawah ni dikasih ni geng. Allah. Okey. Ni geng. Sekejap. Ni dia. Okey. So siapa yang nak DIY, nak buat sendiri, okey boleh, tak masalah, senang je nak bukanya. Sebab saiz dia, saiz panel 22. Cuma diperlukan jack geng. Okey, ni jack. Sekurang-kurangnya jack 2 tan lah. Okey. Dan stand jack lah. Okey, kiri kanan. Ni, stand jack kiri kanan. Okey, untuk support safety. Okey geng. So siapa nak dapatkan stand jack ni dan jack ni, boleh check dekat link lah. Dan nanti siapa nak tengok, siapa nak dapatkan oxygen sensor ni, boleh check dekat link. Okey geng, jom kita buka. Okey geng, sebelum buka ni, kita tanggalkan dia punya switch, dia punya soket lah. Ni soket dia. Ni soket dia. Mana? Sekejap, gambar tak boleh. Ni soket. Kita tanggalkan soket dia. Just buka dia punya clip je lah. Saya tanggalkan dulu geng Okay, geng, so inilah dia punya soket. Tanggal dah. So baru kita buka ni oxygen sensor ni. Okey geng, nak buka ni senang je. Okey, lawan arah jam geng, lawan arah jam. Okey, kalau keras nak buka geng, just spray dulu. Bagi dia ni spray anti karat lah, double putih. Okey, dah spray tu double putih. So buka slow-slow lah. Biasa lagi dia berkarat sikit kan, dia bahagian bawah. So dia keras sikit. So just tembak pakai double putih. Memang okey boleh buka. So geng, dah boleh. Just buka je macam ni. Ni dia. Okey, yang ini. Okey geng, ini yang lama punya. Okey, ini yang baru. Okey, baru ni dia kabel dia panjang sikit lah. Ini yang original dia. Asal dia. Okey. So tak apa, panjang pun tak ada masalah. Okey, yang penting soket dia ngam. Okey, memang untuk dekat bawah ni. Okey, sensor untuk bawah. Okey. Okey geng, so kita pasang yang baru ni. Okey, pasang ikut arah jam Masukkan balik. Tadi buka lawan arah jam. Sekarang pasang ikut arah jam. Okey. Okey, dah. So, dah kita pasang balik soket dia. Okey. Cari balik mana tadi soket dia tu. Ni. Okey. Dengar tu bunyi tik. Tu dah masuk okey lah tu. Okey. Kita tengok balik, nanti kita on tengok macam mana. Okey geng, kita try on tengok. Yup.
Okay geng. So berhasil lah. So lampu enjin menyala tu dah terpadam lah. Okay geng, so macam tu je cara nak buka dia. Okay, siapa nak dapatkan oxygen sensor dan jack dan stand jack boleh tengok link geng. Okay, Assalamualaikum, bye bye.